Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Amin KP yang manis dan ganteng. Gawat cuy. So, macam mana? Okey? So ini adalah video saya pada tahun 2026, tahun baru, dan di bulan Ramadan. Okey? Tanda saya buat video ni adalah untuk saya mengenalkan diri saya adalah Muhammad Amin, dan nama di sosmed adalah Amin KP. Jadi, korang tolong saya subscribe ramai-ramai. Tolong support channel saya, YouTube saya, okey? Saya harap korang okey. Dan untuk saya monetize YouTube saya, baru saya bersemangat untuk buat YouTube. Jadi korang tolonglah So sekarang ni, konten saya hari ni adalah konten saya akan mengacau adik saya. Biasalah, bila dah umur perempuan ni, macam-macam perangai. Budak zaman sekarang ni macam-macam perangai. Jadi jom. Nanti okey, so sekarang ni ini adik saya, nama dia Hafizullah. Hafiz, cuba bercakap sikit. Ada tak kata-kata untuk orang yang tengok video? Kata-kata. Jadi adik ni kadang malu sikit, kadang-kadang ni gampang juga Okey. Yang sebelah tu tengah tidur. Mana tidur dia tak tahu Sorry, apa. Okey. Kata untuk hari ni Ya. Alah, lambat sangat. Okey, kata-kata untuk hari ni, selamat berpuasa dan teruskan berpuasa. Okey, harap sebulan berpuasa ni dapat puasa dengan baik. Jangan ada-ada ya. So nanti saya akan ada nak buat something. Saya akan pergi bazar. Kita akan tengok suasana kat bazar Ramadan macam ni. Tapi sekejap lagi lah, pukul 6 ke pukul 5 macam tu kalau saya pergi bazar lah. Kalau tak, saya kat rumah aja. Okey. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum korang. So sekarang dah petang, okey. Macam tadi saya dah cakap pada sini ke, saya akan pergi bazar. Tapi tak tahu saya sempat ke tak pergi bazar sebab saya pun baru gerak. Biasalah, tadi ada hal-hal sedikit, so saya baru gerak. Sekarang pukul 6.29. Rasanya bazar ada lagi kot, tak tahulah. Saya harap sempat lah. Tapi kalau tak sempat, sebenarnya dia ada cerita. Bos saya, dia ajak berbuka sama-sama di tempat kerja lah. Saya cuti hari ni. So jomlah, saya sekarang dalam perjalanan. Korang stay tune je lah. Alright korang, so sekarang ni saya dah sampai dekat. Nama kawasan ni adalah, nama tingkatan dia lah Palam. Mana yang tahu tu tahulah, mana yang tak tahu tu nanti cari tahu. Okay, sekarang ni korang boleh tengok memang busy kawasan-kawasan sini Sana kereta, sini kereta. Okay, kawasan sini memang dia agak busy sedikit. So saya tak tahu. Sekarang jam 6.44. So saya tak tahu bazar masih ada lagi ataupun tak ada. Saya bukanlah nak beli sangat pun, sebab makanan kan dah disediakan. Dah ada. So saya just saja je singgah-singgah. Yalah, saya tengah nak drive. Okay korang, so sekarang saya dah sampai dekat kawasan bazar ni. Saya tengok macam ramai juga. Jom, korang tengoklah sendiri. So kita nak kena lintas jalan dulu. Abang kabur ke? Ramai korang, ramai. Nampak tak? Ramai korang. Sebelum ni kan. Estetik mat kedainya. Ramai. Sekarang jam pukul 6.50. Masih ramai lagi. Yelah, sebab waktu berbuka belum lagi. Mestilah ramai. Nasi biryani kukus Batu Pahat. Tapi dia ada dekat Selangor.
So kalau kau nak dapat lagi cepat, dapat kat bertebaran. So sekarang ni kita tengah ambil air. Berapa? Saya beli air keladi. Warna nampak. Ni kak, nasi. Jom. Tadi saya dah beli air korang. Nak gerak jom. Gerak. Dah berbuka. Let's go. Alright, so sekarang ni selesai sudah saya membeli belah. Tapi tak banyak pun, saya beli air sahaja. Okay. Alamak, macam mana saya nak buka? Kita, biasalah kereta tak dalam. Okay, kita pakai kunci. Tangan saya terlalu penuh. Saya dah lama tak buat YouTube dah lama tak rekod video. Jadi dia macam segan sikit lah. Macam orang kata akut saya macam segan-segan lah. So korang, jom kita gerak terus ke kedai. Alright. Okay, saya dah sampai ke kedai Aicha. Okay, saya kerja Aicha. Korang kalau minat skin boleh cari saya. Tapi jangan cari saya sebab minat saya. Okay, minat aiskrim tak apa. Okay, kita tunggu azan dah berbuka. Ini saya review makanannya. Ni apa? Warna-warni tu? Ni nasi warna-warni. Nasi kecil ni? Nasi hujan panas. Nasi hujan panas. Okay, nasi hujan panas. Oh, rupiah. Sebab tadi hujan, so saya dapatlah tangkap yang ni. Dapat yang dulu? Hah? Dapat yang dulu. Boleh. Okey. Lagi banyak.